workshop ni kalau nak kira kan workshop pakar kereta Continental. Tapi kebelakangan ni banyak betul Honda City yang masuk yang ada masalah dengan dia punya gearbox. Memang tak tahan ke macam mana gearbox Honda ni? Jom kita tengok. Dekat tangan saya ni, ini adalah steel bag. Steel bag ni datangnya kebanyakan daripada Honda. Honda macam-macam Honda lah. Honda yang baru-baru kan. Bukan Honda yang gepuk-gepuk tu. Ini Honda yang baru-baru, yang latest sikit. Contoh macam Honda City, JM6, Jazz, GK kan. So benda ni daripada situlah asalnya. Tapi bagusnya owner Honda ni, dia mungkin dia sedar diri kan. Dia tak nak benda tu jadi lebih melarat. Jadi sebelum jadinya apa-apa, dia datang untuk tukar benda ni. Dan memang kita tahu masalah common issue bagi CVT Honda kebanyakan yang baru-baru ni, benda ni gagal lah. Inilah punca dia. Setiap menasik seatbelt ni kita tak tahu berapa lama dia boleh tahan. Rata-rata antara 100 ke 150 ribu lah. Yang belum sampai 100 pun ada yang ada masalah dengan seatbelt. Benda ni sebenarnya tak susah pun kalau kita nak jaga. Simple step sangat kalau kita nak jaga. Yang paling penting yang pertama adalah minyak gear. Minyak gear ni kalau dekat sini kita recommend untuk tukar minyak gear setiap 20,000 km. Kemudian bila dah sampai ke 40,000 km, kita recommendkan tukar minyak gear dan juga filter. Itu semua sebab apa? Sebab untuk menambahkan jangka hayat benda ni. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan macam-macam lah, tuan-tuan nak repair ke, nak servis ataupun nak buat seat belt ni, nak upgrade seat belt ataupun nak tukar seat belt yang baru, boleh datang ke Transmetik Automotive ni. Kita memang pakar transmisi. Kita berada di seksyen 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau tuan ada sebarang pertanyaan ataupun masalah lah dengan gearbox ataupun kenderaan, boleh klik link di bio dan jangan lupa follow Mechanic Transmission. Bye-bye.